Jerry. Mantap. Apa Jerry? Terpaksa tebal pipi. Wah, Jerry naik tebal pipi, geng. Mantap. Padu. Jenak lagi ni. Jenak lagi. Oh, mantap. Jenak. Padu. Makan dia kokak. Padu. Aku ingat jenak tu. Rupanya ikan. Ke batu. Mantap. Okey geng, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Hari yang mantap. Nampaknya hari ni hari yang baik. Angin pun slow-slow, sepoi-sepoi bahasa. Laut pun lenang. Okey, nampak okey, insya-Allah. Semoga kami bergasak hari ni pergi bersama 3 kapitan ni, Road Bangkok Adventure, Pak Jerry dan Abang Jas. So, berjumpa kita dekat spot ni. Okey, mantap. Okey geng, kita dah sampai geng. Kita main dekat tiang ni dulu sebelum kita pergi spot Apek dekat Pulau Panjang tu So, kita turun dekat sini dulu, spot favourite kita. Moga ada ikan yang kita target tu harus laju. Strike. Senangin. Strike. Sikit lucu lagi nasib dia timbul. Okey geng. Alhamdulillah. Yang ni memang ada senangin itu yang kita mahukan. Okey geng naik dah sekong tu. Try lagi, ada lagi. Harus jaga laju Ada lagi ni. Strike. Padu. Strike padu. Padu. Menekan tu. Tebal pipi. Atai. Sedang. Mantap. Tebal pipi geng. Mantap. Okey. Turun lagi. Okey geng Kita kokang Jom kita balik.
geng, kita turun lagi ya. Sorry geng tadi tak terakam rupanya. Ingat kamera on, lupa tak rakam. Sorry. Ni alamak sangkut. Strike rupanya. Strike Joe. Tolong. Layan tu. Alang bu. Mantap. Pik. Kecil je geng, tapi dia ada geng Okey, kita ketuk lagi. Okey, mana talang tadi? Ada talang lagi. Okey geng, kita main casting geng Bismillah. Ada GT ke? Dekat sana. Strike. Miss. Oi, tu ayam. Okey geng, kita guna jig Pajero Abilis Silver 10 gram. Kita main spot cetek lah. Okey, korang stay tune Buat masa ni AG baru naik apa, ikan nangin seekor, apa tadi, tebal pipi, talang. Jadi jenak nampak gaya belum masuk lagi lah So insyaAllah kita try nantilah. Mungkin tunggu air pasang, nak pasang naik Okay, stay tune
Okay, Bang Jas. Stop recording. Kenapa je? Strike. Okay. Angin padu amat ni. So aku naik ke pulau dulu lah. Pulau Panjang ni dekat tengah-tengah pulau ni. Kalau air bani macam ni, dia takkan tenggelam. So memandangkan ikan pun tak makan. Penat ketuk. Langsung tak ada ambil. Lama pun tak ada. Pelik sungguh. Brother Zaini pun pakai umpan pun tak jalan. So kita cari jinak tak ada. Baik kita cari ketenangan dekat atas pulau ni. Okey, tepuk semangat. Okey. Okey geng, kita rehat dulu geng. Oh, spot baik. Tempat lepak baik ni. Kita makan dululah kita rehat dulu. Okey okey. Okey, baik. Cuaca pun dah mendung Langkah bermula dari bawah. Bumi tak ku pijak tapi di mana? Bukan langit yang hendak ku terjah. Ku hadapi lautan yang dahsyat gelora. Bermula setiap kayuhan ku kira tanda semangatku membara. Ku hulur tanganku menghadap laut. Ku sentak kuat umpan terpaut. Abang Jas, mantap po. Abang Jas, mantap po. Dengan alun dan ombak. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Seperti air deras di lautan. Kaki tanganku seperti dipanggil. Ku jerit dalam hati, inikah perjuangan. Aku si raja laut, si raja sungai, yang memiliki hati pahlawan, yang melawan siap mengharungi ujian datang tanpa hentiannya. Abang Jas, mantap po. Abang Jas, mantap po. Jas, mantap po. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Hatiku seperti dengan alun dan ombak. Okey. Air dah mula nak pasang Angin pun dah slow. Mendung berarak pun dah tak ada. Okey. So kita ke ladang apik Moga jalan air pasang, air nak turun tu, nak surut, jalan surut tu, ikan galak makan Okey. So jumpa dekat spot. Stop recording. Strike beda lagi. Ada strike. Strike. Kenapa panau? Sais, mantap. Okey. Dia telan Baik. Baiklah. Okey. Masuk boy. Panjat boy.
je. Wih. Mana kerapu manis ni? Kerapu. Strike. Nuh. Je. Ini kecil lagi lah. Kecil lagi kita tulis lah. Ya Allah. Sayangnya. Strike. Aduh. Mentimun ju. Mentimun. Jalo. Mentimun. Akuari yang aku dapat bantal tu pun sama 2 meter je dah. Gila aku cakap. Strike padu. Padu. Berapa AJ rupanya. Dia ni kalau ketarik punya kuat. Ini saiz boleh tapau Kita tapau ni. Tapau. Aku ingatkan tadi mentimun. Tak apa geng, kita cari lagi kamera tak on. Uish, kerapu slipper geng. Saiz tu. Mana kerapu manis ni? Kerapu manis di mana? Kita tapau je geng. Ada orang nak geng, kita bagi geng. InsyaAllah rezeki kita kongsi bersama. Kalau kita buang rezeki, Allah marah. Jangan marah. Okey. Mana mentimun tadi tu? Eji nak mentimun. Mentimun mana? Mentimun. Aduh ya Allah, lucut lagi. Allah. Padu. Dia saja je, geng. Memang belauk lah member ni. Fele ni geng. Dia punya isi ni fele. Ambil dia punya isi je geng. Jangan goreng macam tu. Kalau goreng macam tu memanglah dia keras. Tapi fele dulu. Lepas tu kita goreng celup tepung. Wui, mantap. Macam tu cara makan dia. Korang buang apa pasal korang buang? Ikan benda baik boleh makan geng. Memanglah isi dia lihat. Kalau goreng macam tu je memanglah lihat. Tapi fele dia geng. Fele ambil isi dia geng. Lepas tu buat celup tepung. Mantap isi dia geng. Kerapu slipper siapa cakap tak sedap. Okey. Jadi kita cari lagi geng. Kita cari kerapu manis sebenarnya dengan mentimun. Tapi kalau kena kerapu slipper ni pun kita tapau je geng. Banyak ni geng. Allah, lucut saiz tu. Astaghfirullahalazim. Berat tu. Kena lagi. Ui, padu geng. Padu geng, menekan. Kenapa? Buat dia nekan-nekan je. Saiz tu. Sampai koyak mulut dia ni. Ditarik dia tekan tu, gigi tahan. Sampai keluar drag Dia lagi. Kenapa tak ada kerapu manis ni? Banyak betul dia ni. Kerapu manisnya mana? Ya Allah, kuatnya. Ada tekan lagi, ambil lagi. Ya Allah, lucut lagi. Ayah. Okey, kita dah sampai spot Pulau Batu Gelama Okey. Lama ketuk dekat Pulau Panjang tadi. Pergi spot ladang apik pun tak ada barang. Waduh, memang agak
struggle lah mancing hari ni. Nampaknya AG kena kerapu ini je lah dari Pulau Panjang sampai ke Pulau Batu Gelama ni. Asyik ini je yang sambut. Apa je lah Okey, turun lagi. Strike. Jenah. Jenah. Baby. Kecil geng. Nanti kita release geng Nanti release. Baru cakap ada jinak. Jinak. Bukan. Ikan kuku. Saiz. Ikan kuku. Kenap kawan, kenap. Bukan. Ikan kuku. Saiz tu. Makan jig. First time on jig. Jig silver Pak Jerry Harry. Padu. Padu. Aku ingat hari dia bang. Aku ingat 4-4 4-5 aku ingat jenak tu. Rupanya ikan kuku dia putih kuku dia. Hari tu dapat yang hitam. Ini yang putih je. Ikan kuku. Kuku batu. Mantap. Okey, jom dia makan, dia kokak Pak Jerry punya jig silver padu. Memang betul-betul bull. Aku ingat jenak tu. Gila padu. Okey Okey. Kita lihatkan dulu ikan kuku batu geng. Hari ni hari yang mantap lagi Kita macam-macam spesies kita naikkan. Alhamdulillah. Pak Jerry mantap lah. Kokang memang padu. You need to. Okey. Bismillah. Kita gari geng. Alhamdulillah. Mantap. Ni pun ni banyak je ikan apa ni. Ini kita lepas lagi sini lepaskan lagi nak tadi baby tadi Terima kasih. Tengok ada ikan mentimun berapa je dekat Pulau Panjang. Kita cari jenak tak ada sambil ni kita dapat ada ikan. Okey sambung lagi. Strike. Strike lagi. Jenah. Alhamdulillah. Saya poket geng. Boleh lah geng. Janji jenah. Dapat yang boleh ditapau Jenah Jenah. Mantap. Come on. Lagi. Strike lagi. Strike lagi jom. Strike. Jenah lagi.
Sini. Jenak lagi, jenak. Okey, coming. Alhamdulillah. Jenak kita yang kedua yang bunyi di tapau. Kita main macam tu je. Kita pusing belakang batu ni. Pelan-pelan kita mengendap. Kipas gear 1. Kena gear 1 kipas. Gear 1, 2. Okey. 3.9. Jig bilis. Strike. Jenah. Kecil lah baby. Nanti kita release lagi Jenak kita yang keempat lah ni Satu kecil baby tadi kita release. Yang ini nanti kita release balik nanti. Okey. Mana yang besar-besar ni? Strike. Wih. Ini talang ni. Bukan senangin ni. Talang ni. Kan? Talang. Dah. Alalah. Kacau lah kau ni. Alalah. Aduh. Tembus ni. Aduh, tembus. Strike lagi. Strike. Padu. Jenak lagi ni. Jenak lagi. Mantap. Jenak. Jenak mai sini. Strike lagi. Strike lagi. Wih, padu. Wih. Makan. Size. Size tu. Sini sekejap orang. Kau ikut saya dekat-dekat saya. Dekat-dekat saya kau dekat dengan aku orang. Size tu. Ini size sikit tu. Okay. Size. Okay. Kau nampak siap tumpukan bilis tu? Kau turun depan bilis. Lucut dia ambil yang lain. Tak ngam sudah. Tak ngam. Stop recording. Jenak. Ayo, gasau. Padu.
lucu. Aduh. Siakap tu. Kena terus pergi tu. GT kot. Sayang geng. Lama. First glamour hari ini. Cari dia lama tak jumpa. Geng, nampaknya geng kita dah tak boleh mancing lagi. Sebab angin bukan angin. Hujan dah nak sampai, dah gelap tu geng. Angin tu pun dia halau kemari. Walaupun tak berapa kuat, tapi dia mengalah ke sini. Jadi kemungkinan kita kena angin ni, hujan ni. So kita kena balik lah. Okey. So alhamdulillah. Tadi hasil tadi banyak jugalah abang Jas naik kan. Tu. Jenahak. Kenapa banyak dengan ni. Alhamdulillah. Mungkin abang Jas tak sempat nak closing. Alamak, dia berak aku geng. Asal kau berak situ. Okey. Kita bagi lagi ni. Dah hujan geng. Dan kita dah nak sampai geng. Tapi mungkin dekat darat nanti apalah, kuyup lah kita ni Basah kuyup ni Okey. Jumpa dekat darat Okey. Dah masuk teluk Kalau kabut je. Hujan je. Okey. Rasanya sempat ni nak review ikan hiji susu nanti Okey. Dah sampai geng Alhamdulillah. Tekuk semangat. Hari ni rezeki memang baik lah hari ni. Okey geng, alhamdulillah selamat landing Abang Jas, Pak Jerry Harry, Road Bangkok Adventure. Hujan yang lebat. Tak lebat lah Jo Hujan nak lebat. Harap-harap dia tak lebat lah. Belah darat dah lebat geng. So sempat ni Hiji nak video dengan pantas lah. Alhamdulillah. Ni hasil Abang Jas Ya Allah, betri. Subhanallah, ilaha illallah, Allahu akbar. Okey geng. First time geng dalam hujan review geng. Inilah hasil Abang Jas geng. Alhamdulillah, champion. Ikan kuku tebal pipi, talang-talang, senangin, jenak-jenak poket tu geng. Dengan ini geng, kerapu-kerapu ni. Ini member apa? Jerry nak kerapu-kerapu slipper ni. Jadi aku bagilah kerapu Abang Jas ni. Sedap ni Jo. So geng, aku tak boleh lama geng Hujan memang padu geng. Korang tengok lagi. Dentum-dentum. Okey geng Okey, baik. Okey, so aku bagi Pak Jerry Aku bagi berada kawan Pak Jerry yang nak ni. Kalau ikut IG tadi dia nak release. Tapi sebab member Pak Jerry nak, so aku bagi Okey. Banyak hasil Pak Jerry. Jerry, aku masuk sudah semua besarnya kerapu ini. Ini betul-betul saiz tu. Besar. Senangin. Tebal pipi Pak Jerry. Brother Zaini pun tadi ada senangin. Okey brother.
Mantap. Okay. Stop recording.